So hari ni kami duduk dekat akhirnya kami sampai juga dekat Grand Orient Hotel. Banyak kali nak booking, asyik full je hotel ni. Kali ni kami grab promo Ramadan. Dengan 25% diskaun, hampa boleh dapat bilik macam ni. Bilik besar dan selesa, bilik air pun selesa juga. Untuk bulan puasa ni, depo juga ada sediakan sahur set untuk hampa. Sini ada kafe, service room pun ada. Menu pun banyak. Dengan promo 25% ni, hampa akan dapat 4 wristband untuk masuk ke theme park. Dekat sini pula ada 3 jenis kolam. Tujuan utama kami tidur sini sebab nak bawa kakak Naura mandi kolam. Yang ni kolam untuk kanak-kanak. Masa kami mai tu tak ada orang. Jadinya kakak Naura dengan daddy memang conquer lah kolam ni. Yang bestnya tentang kolam ni memang sesuai lah untuk kakak Naura main sebab dia takkan tenggelam pun. Jadi hampa macam tak perlu risau lah kalau nak lepas anak hampa mandi dekat sini. Sini kolam dewasa, slide ni laju. Yang ni pula kolam hampa nak santai-santai. So keluar dari tepak, belah kanan hampa akan nampak kafe. Just sekarang ni kami bawa hampa pergi dekat dia punya gym. Gym dekat hotel ni. Gym ni bukan setakat untuk penghuni hotel je. Orang luar pun boleh masuk untuk guna gym ni. Tapi kenalah subscribe package membership. Dekat sini ada sauna. Sauna dia ada 2. Inilah sauna. Sauna dia boleh duduk lebih kurang dalam 3 orang juga ni. Kalau hampa nak makan dekat luar, jangan risau, dekat sini ada Bapak Burger Station, lepas tu ada Minimart dan ada Dobi. Nak masuk pulau pun dekat, keluar daripada hotel terus masuk kiri. Ni antara tempat yang dekat dengan hotel. Best kan? Jom grab promo Ramadan ni sekarang. Booking secara online tau.